Bangkit, 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 umat Islam, umat Islam. bangkit, 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 umat Islam, umat Islam. takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada teman-teman bukan Islam. Hari ini kita berhimpun melepasi jaringan partai politik dan NGO Islam dengan pelbagai ideologi, insya-Allah. Tapi di atas syarat menterjemahkan rasa kasih cinta kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini Dewan Pemuda PAS Malaysia akan menghantar memorandum bantahan di atas kebiadaban Presiden MCA Chua Soilat yang terang dan berani, kurang ajar dan biadab mereka menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam tidak pernah menghina agama-agama lain, kerana junjungan yang kami cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan inzar kepada kita semua, memberikan peringatan kepada kita semua. Man azazimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti al-zimmah maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Lihatlah sejarah Islam, sahabat-sahabat sekalian, di mana orang bukan Islam boleh hidup damai, santun, diramahi mereka dalam kelompok majoriti umat Islam. Mereka dijaga, mereka diberikan hak dalam keadaan aman. Dan kita meminta kepada teman-teman manusia seperti Chua Soilat dan pemimpin MCA untuk beradab, untuk sopan santun dengan kami, untuk toleransi dengan kami. Kami tidak pernah menghina agama kamu, bahkan kami tidak pernah menghina bangsa kamu. Kita hidup di sebuah negara, kita bernaung di bawah langit yang sama, kita menghormati kamu. Sebelum memorandum diserahkan, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Idris Sajid Ahmad, Ahli Jawatankuasa Kerja Pemuda PAS Pusat, Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Hidup, hidup, hidup. Keadilan, Keadilan. hancur, 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 hancur. kezaliman, Kezaliman. bangkit, 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 bangkit. bangkit rakyat, Bangkit rakyat. hidup, 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 hidup. hidup Islam, Hidup Islam. sedar, 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 sedar. sedar rakyat, Sedar rakyat. hancur, 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 hancur. kezaliman, Kezaliman. hancur, 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 hancur. kebiadaban, Kebiadaban. hancur, 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 hancur. kebiadaban, Kebiadaban. hancur, 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 hancur. kebiadaban. Kebiadaban. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hari ini kita berhimpun sebagai tanda rasa kita tidak puas hati kepada kepimpinan MCA yang dipimpin oleh Chua Soilat. Kita tahu dia bertindak demikian kerana dia sudah hilang sokongan dari kalangan orang-orang Cina kepada dia. Ya. Betul tak? Betul. Hari ini kita jumpa dengan 10 orang Cina. Nak cari yang sokong seorang MCA pun tak ada. Betul tak? Betul. Bukan tak ada nak sokong, nak buat benih. Bukan zakat benih biji, benih tut pun tak ada. Sebab itu dia biadab. Semalam kenyataan itu terjawab apabila Tun Dr. Mahathir sebut. Dia kata MCA, dia tentang hudud, dia tentang Islam ini kerana apa? Kerana untuk nak menarik sokongan orang-orang bukan Melayu kepada MCA. Ini satu sikap yang biadab. Tuan-tuan, PAS sebagai sebuah parti yang bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, kita telah membuat satu perjanjian dalam konvensyen pertama dekat dengan Shah Alam pada penghujung tahun 2009. Kita telah membuat perkiraan 4 benda. Pertama, ialah menghormati Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua ialah menghormati kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga ialah mempertahankan soal hak istimewa orang Melayu. Dan yang keempat, menjadikan bahasa Malaysia sebagai lingua frangsa ataupun bahasa pelajaran dan pendidikan. Ini yang kita telah bersetuju bersama dalam konvensyen pertama Pakatan Rakyat. Maka dengan sebab itu kita lihat penghormatan ada dari kalangan rakan-rakan kami yang duduk di dalam Pakatan Rakyat. Chua Ju Ming, dia pernah menyebut kenyataan dia.
40 tahun dia berkawan dengan UMNO. UMNO tidak pernah didik dia berkenaan dengan Islam. Dia berkawan dengan Pakatan Rakyat. PAS, PKR telah memberitahu tentang bagaimana rahmatnya Islam itu sendiri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita tidak pernah menghina agama lain. Kita tak paksa orang lain menganut agama kita. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Mana zalim? Saya nak tanya tuan-tuan, 22 tahun di Kelantan, ada atau tidak orang Cina yang kita bunuh? Ada atau tidak? Ini cuma Tuasolik saja yang biadab. Matanya buta. Bukan sakat hatinya buta, matanya buta. Cuma semata-mata untuk kepentingan politik sokongan dia sanggup bersikap demikian rupa. Kita telah kumpulkan lebih kurang ada 9 fakta bagaimana sikap pimpinan MCA yang biadab terhadap Islam. Bukan biadab pada PAS. Kamu boleh tak setuju dengan PAS, kamu boleh tolak PAS. PAS kalah biasa, kita tak ada masalah. Tetapi jangan hina Islam, karena kami tak izinkan dalam agama kami. Allah Subhanahu wa taala pun menyebut berhala orang lain pun tak boleh dihala, tak boleh dihina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu hina orang yang menyembah lain daripada Allah. Ini prinsip yang diajar oleh Islam. Tetapi MCA mengajar masyarakat lain biadab terhadap Islam. Maka dengan sebab itu kita menyeru orang-orang Melayu, orang-orang Islam, dan juga rakan-rakan kita dari kalangan bukan Islam untuk PRU akan datang. UMNO kita mesti tolak, betul tak? Dan juga kita mesti tolak MCA, gerakan dan juga tuan-tuan, asalkan Abu asal bukan UMNO. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Okey tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka saya mengharapkan ini rakyat Malaysia, bukan saja umat Islam yang tak bersetuju walaupun bukan Islam, yang ada, yang mereka tahu bagaimana selama ini kita harmoni. Jangan menemati, kerana Nabi SAW menyebut al-fitnah naimah, la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu tidur, celakalah orang yang mengejutkan fitnah ini. Maka kita mengharapkan tuan-tuan semua, mesti kita merasakan rasa tanggungjawab kita kepada kebiadaban MCA terhadap Islam. Bukan tak ada PAS, tak ada masalah. Kamu nak hina PAS, hina pimpinan PAS, hina kami tak apa, tetapi jangan kamu hina Islam. Kami tidak pernah ajar orang menghina agama kamu. Kamu boleh lihat bagaimana di Kelantan, bagaimana Datuk Heng timbalan kepada pengurusi wanita MCA yang tuduh dengan biadab, mengatakan Tuan Guru Aziz mengizinkan rogol terhadap wanita. Ini kenyataan yang biadab, betul tak? Betul. Tuan-tuan, di Kelantan harmoni hidup. Apabila kita terjemahkan Islam dalam bentuk yang begitu lunak, harmoni, maka MCA sekarang ini kepanasan macam cacing kepanasan yang ada pada hari ini. Maka sebab itu dia bertindak demikian semata-mata kerana untuk nak mendapatkan kuasa. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, takbir!